Saya jangan salah faham bahawa seolah macam saya mengangkat Iran. Tidak, saya tahu Iran ada perbezaan dengan kita. Tapi bila saya pergi berbincang dengan kedutaan Iran di Kuala Lumpur, saya jumpa, sayangnya saya tak jumpa duta kita di Iran, kerana duta kita dah tutup 20 hari sebelum perang. Saya kata, ya Rabbi, kata kerana dia disuruh balik. Kedutaan yang lain masih buka. Kedutaan Malaysia tutup dah. Awal-awal tutup dah. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ni kena belajar banyak. Dan saya sudahilah tuan-tuan. Dengan saya rasa kelebihan mereka tu terpaksa kita akur lah. Kok mana pun kita beza, kita tak bersetuju dengan Syiah pun, tapi kita akur kekuatan dia. Saya dibawa ke satu park. Setelah saya ziarah semua tempat-tempat yang dibom itu, saya